Dia famous dengan cendol durian dan juga nampak ni burger. Burger durian tapi sempena Abang Japar dekat sini je dia jual 100. Abang Japar balik dia tetap jual 100 juga. Itu hari temeluh sesak sebab kita buat video, sekarang kita sesakkan Bandar Rauk pula. Okey, tempat ni Siti Nurhaliza kan? Siti Nurhaliza dia tak pernah datang, tapi Datuk J datang sini. Durian, cendol durian, tapi kalau nak cari lokasi dia agak tricky sikit. Dia tak ada dalam map, kena cari Durian Rauk 1616. Okey, daripada CSR jalan depan tu, corner kiri, lepas tu dapat simpang, corner kiri balik, lepas tu river, China Singapore masuk, tak boleh masuk, pak cik dia keluar, ajak makan durian. So kita makan durian. Nak durian Musang King yang murah, nampak? Satu bakul ni 100 je. Tapi sempena Abang Japar dekat sini je dia jual 100. Abang Japar balik dia tetap jual 100 juga. Okey, itu kalau tak yakin dengan dia punya isi boleh ambil yang ni. Ni pun sedap juga, tengok color dia. Durian ni satu paket 120 BT. Maksud dia durian Bluetooth. Dia ada tak Musang King ada, Musang Queen ada, Maulana, IOI City Mall, Blackton dan bermacam-macam lagi. Dan durian sini segar sebab dia orang bawa setiap hari. Kejap lagi kontainer lalu ni. Kadang-kadang kapal layar, kapal selam dia orang hantar durian. Tapi memang fresh kat sini. Sumpah tak tipu. Kat sini juga dia famous dengan cendol durian dan juga nampak ni burger. Burger durian tak ada. Tapi yang best dekat sini, kalau anda student, contoh student tak ada duit nak makan, datang bagi tahu dia, bang, saya student, saya tak ada duit nak makan, jadi dia bagi makan free. Nampak bagus. Kalau semua peniaga buat macam ni, tak ada student kita kelaparan. Nampak? Tak ada student kita kelaparan. Bang, burger 10. Boleh tak tahan. Saya student. Boleh tak tahan. 25 tahun saya membesar dekat Pahang, tak tahu ada tempat makan durian proper macam ni. Maksudnya dah standard restoran, ada tempat parking, tempat makan, environment, toilet yang bersih. Saya biasa makan durian kat mana? Kat hotel. Kalau saya tahu ada restoran macam ni, saya makan dekat sini. Jadi selain daripada durian, dia orang ada jual cendol. Ni nama dia cendol Musang King. Lepas tu dia ada burger, air kelapa dan juga makanan goreng-goreng. Tapi tak adalah heavy. Dia nasi goreng, nasi ikan bekok macam tu lah. Dia tak adalah shell out, ikan siakap semua tu tak adalah. Kalau anda daripada KL, datang sini dekat je. Dalam sejam lebih sikit. Tak jauh daripada simpang CSR Rauk tu, masuk kiri, depan sikit, serah kiri. Lepas tu reverse, China Singapore masuk, sampai. Cari durian 1616. 12 tengah hari sampai 12 malam. Tak ada cuti. Dia cuti bila kiamat je.